Datuk, penting ke stretching ni sebelum Stretching memang perlu untuk merehatkan otot dan ketegangan otot. Kalau boleh stretching ni pun penting juga dalam perniagaan. Sebab apa dia tak boleh dalam macam contoh-contohnya terus dia hentak sampai mana target sale, target sale. No. You must stretch. You punya strategi, formula you dan sebagainya. So, stretching ni memain peranan untuk persediaan untuk menghasilkan hasil yang baik. Dalam perniagaan, stretching ni nama apa? Strategizing. Oh, masa tu kita nak ICM dekat Langkawi. Oh, saya kata, okey Cun, mesti seronok lah. Jom kita akan minggu dengan titan-titan yang kaya-kaya, duit banyak, sale banyak-banyak ni. Oh, seronok, kata. Kita masuk golongan elit ni. Golongan elit. Kita dah approve seronok. Kita, Dr. Samhan kot. Gila, approve lah tu. Approve lah tu. Saya first time masuk kelas Richwork. Tak pernah masuk apa-apa MKK program apa. Masuk terus masuk untuk ICM. Dia buat Squid Game tu, habis kelas pukul 2 pagi, start kelas pukul 4 pagi. Aku dah Habis 2 pagi. start pukul 4 pagi tu. Ni kelas apa ni? Oh gila, saya kata ni gila. Ni saya dah lah first time. Saya ambil hotel jauh tu, tak tahu ICM. Cakap ada duit. Apa tahu? Aku mesti dah tahu ICM. Dia buat siapa dalam kumpulan tu, seorang je, lambat seminit, kena bayar. Saya ingatkan 100, 200. Berapa? 1000 tu. Kalau tak ada Grab, pagi jalan kaki, bayar 1000. Bayar 1000 tu. Hari pertama 1000. Hari pertama. Hari kedua dia ganda, kali kedua kali ganda. Hari ketiga 3 kali ganda. Hari keempat 4 kali ganda. Mampus aku. Aku tadi doktor ada duit, sekarang balik pokai. Tetapi hasil daripada jumpa tu semua, sekarang berapa sale? Alhamdulillah tu. Kita cerita tahun lepas dulu. Tahun lepas berapa sale? Tahun lepas dah 13 juta tu. 13 juta, Alhamdulillah tu. Ambil lah 1000 aku, biar aku lambat sampai aku 13 juta setahun. Sakit hati dengar. Ya Allah. Alhamdulillah tu. Oh, itu berkat belajar tu. 13 juta, dia mesti lebih kurang sejuta sebulan. Alhamdulillah. Itu tahun lepas tu. Itu cerita tahun lepas tu. Sekarang ni? Sekarang ni dah bulan 6, kita dah lebih daripada 15 juta tu. 15 juta tu. Aduh, tu. Macam mana ni tu? Saya sebenarnya pandai urut orang ni. Ya. Tapi kan tu, Benda-benda pakai karat, saya rumah banyak bateri tak pakai. itulah tu. Tapi kalau tu SKD duta, dia mungkin naik tinggi.